Okey? Buat audit beratus ribu, berjuta-juta duit habis. Setiap tahun audit dilaksanakan, lepas tu simpan hasil dapatan audit itu. Nampaknya kerajaan Madani adalah sikit further dia punya action tu, ada sikit, iaitu apa yang dia buat? Dia bentangkan laporan audit itu di parlimen. Tapi nampaknya kita tak clear, tak ada orang yang didakwa. Okey? Tak ada orang yang didakwa hasil daripada audit yang dibuat oleh ketua audit negara dan tim dia. Tak ada, tuan-tuan. Tak ada. Kita nak rakyat nak apa? Bila dibentangkan laporan audit, okey, ada action di mana mereka-mereka yang didapati ada salah laku, ada abnormality of process, administration process and so on. Ada salah laku, ada misuse, ada rasuah, dia mesti dibawa ke muka pengadilan. Dan tindakan itu bukan sahaja kepada rasuah dan salah guna kuasa. Tindakan yang juga wajib diambil daripada hasil dapatan laporan ketua audit itu ialah sesiapa yang culas, sesiapa yang negligent, sesiapa yang cuai menjalankan tanggungjawab sehingga berlaku kerugian beratus-ratus ribu, berjuta-juta duit kerajaan, duit rakyat, mereka itu juga perlu diambil tindakan. Mungkin tindakan kepada mereka itu bukannya dibawa ke mahkamah, kerana cuai itu mungkin ianya bukan kesalahan jenayah. Yang wajib dikenakan kepada mereka yang cuai itu ialah apa? Dia dihukum kerana cuai dan akhirnya menyebabkan duit rakyat hangus. Itu yang sepatutnya. Inilah amalan yang dilakukan, yang dipraktis di syarikat-syarikat korporat, multinasional. Kalau rasuah salah guna kuasa itu clear, kan? Mesti dilaporkan kepada polis, dilaporkan kepada SPRM, diambil tindakan, dibawa ke mahkamah, dibicarakan, disabitkan dengan kesalahan. Tetapi amalan, okey, di dalam syarikat korporat ke mana ke, kalau ada kecuaian, maka orang itu juga mesti bertanggungjawab. Antara hukuman yang boleh dikenakan kepada orang yang cuai ialah buang kerja. Buang kerja, satu. Okey? Not only fired, bukan saja dibuang kerja, tapi dia mesti ganti balik kecuaian. Dia mesti ganti balik. Okey? Ganti balik wang yang hangus dan yang rugi itu. Barulah betul. Ini tak laporan ketua audit negara mendapati ada kecuaian, okey, di jabatan A, B, C, dan kecuaian ini menyebabkan kerugian berjumlah 200,000 contohnya. Tapi lepas tu tak ada orang yang dikenakan tindakan. Kalau macam tu bolehlah buat kerja sambil lewa, tuan-tuan. Bolehlah buat kerja sambil lewa, bolehlah buat kerja main-main. Sebab buat kerja main-main pun tak ada tindakan. Kan? Dah lah tu, ada yang rasuah salah guna kuasa pun tak ada tindakan. Okey? Buat kerja main-main, lagilah tak ada tindakan. Senang-senang naik pangkat lagi. Senang-senang naik pangkat. Senang-senang. Tengok ada lagi mamat ni. Sedangkan orang bawah pun tahu dialah yang cuai. Dialah yang silap baca kontrak. Dialah yang silap draft kontrak. Dialah yang silap lambat buat tindakan. Bukan saja cuai, tuan-tuan. Kalau lambat, kan, terhegi-hegi. Contoh paling senang antara yang saya nak sebut di sini, yang saya rasa semua orang tahu pun. Okey, apa dia, tuan-tuan? Vaksin yang expired tu. Tuan-tuan ingat tak? Berapa banyak vaksin yang expired? Okey, bukan 10,000, bukan 20,000, juta. Dia punya kos tu berjuta. Tuan-tuan dengar tak? Siapa yang dihukum? Siapa yang dihukum? Siapa yang dikenakan hukuman ke atas kecuaian yang menyebabkan vaksin itu expired? Mengapa engkau pergi order banyak-banyak? Kita bukan bercakap soal rasuah salah guna kuasa, itu satu hal lah. Tu jauh lagi lah, itu nak ambil tindakan kan. Ni yang cuai dalam mengira berapa vaksin yang diperlukan, kan? Bagaimana tentang storage dia, spek untuk storage, bagaimana penyimpanan, berapa banyak fokus, berapa banyak bajet yang nak disediakan, berapa ramai yang
yang nak diinjek, lepas tu berapa banyak vaksin jenis apa, bagaimana dengan penyimpanan, bagaimana dengan fasiliti, bagaimana dengan maintenance kan. Ada tak tuan-tuan dengar mereka itu yang cuai itu dihukum? Start daripada menteri, KSU sampailah ke bawah. Ada tuan-tuan dengar? Mereka-mereka yang dihukum ada tak? Saya rasa tak ada tuan-tuan. Saya rasa tak ada. Itulah Malaysia tuan-tuan. Itulah Malaysia. Kan? Buat audit bukan main. Setiap tahun buat audit. Bincang, bahas audit di parlimen. Oi, sampai apa orang kata sampai ke malam. Bincang hasil audit kan. Letih ketua audit negara dengan tim dia kan. Membentangkan laporan ketua audit. Tapi berapa ramai yang dihukum? Dihukum kerana rasuah, dihukum kerana salah guna kuasa dan dihukum kerana kecuaian. Inilah antara yang saya nampak perkara-perkara yang perlu improvement yang mesti dilakukan oleh kerajaan Madani untuk direformasikan. Jangan sekadar buang masa tim audit buat audit, lepas buang masa bahas di parlimen kan. Buang masa bahas di parlimen. Kita bukan sekadar nak bahas, tetapi kita nak supaya mereka-mereka yang cuai, mereka-mereka yang melakukan kesalahan itu dihukum setimpal dengan kecuaian, dengan kemalasan, dengan kelemahan, dengan lambat buat kerja tersebut, menyebabkan kerugian, menyebabkan duit rakyat hangus begitu sahaja. Sedangkan berapa ramai lagi orang miskin, berapa ramai lagi yang tak ada rumah. Alangkah bagusnya kalau 100 juta, 200 juta vaksin, kos vaksin yang expired itu digunakan untuk fasiliti, untuk bantu rakyat dan sebagainya. Itulah yang berlaku dalam negara kita tuan-tuan.